Cara membuat video timelapse rumah buruk berubah menjadi cantik menggunakan AI. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk membuat video timelapse rumah buruk berubah menjadi cantik. Bermula daripada macam ni kita nak hasilkan gambar menggunakan AI sehinggalah menjadi video timelapse yang lancar dan menarik. Langkah pertama, kita hasilkan gambar rumah 2 tingkat yang lama ditinggalkan dan rosak. Jangan risau, prompt saya sediakan dekat bahagian description. Copy dan paste saja, masukkan ke dalam Gemini ataupun ChatGPT untuk kita menghasilkan gambar. Step yang kedua, kita hasilkan versi rumah yang sama tapi yang sudah dibersihkan dan telah direnovasi. Cuba pastikan angle untuk kedua-dua gambar ni adalah sama. Step yang ketiga, boleh gunakan pelbagai tools AI yang ada sekarang ni. Untuk video kali ni ataupun untuk contoh ni saya gunakan Dreamina. Step yang keempat adalah dah buka Dreamina tu, uploadkan saja gambar sebelum dan selepas, kemudian masukkan prompt video. Ini adalah prompt yang saya gunakan untuk menerangkan macam mana video yang nak dihasilkan. Boleh ambil prompt ini di bahagian description. Akhir sekali, kita kemaskan video. Kalau nampak lebih cantik, boleh masukkan sound effect ke ataupun nak masukkan lagu ke. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana follow GX Production. Jangan lupa untuk saksikan video AI yang seterusnya daripada GX Production. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Terima kasih.